Perjalanan pulang tiga beranak bertukar tragedi apabila seorang bapa maut manakala dua anaknya cedera selepas kereta yang dinaiki terbabas dan melanggar tiang elektrik di kilometer 31 Jalan Kota Baru Kuala Krai, berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Samad Pulai Condong di sini petang semalam. Ketua Polis Daerah Machang Superintendent Ahmad Syafiqi Hussein berkata, dalam kejadian kira-kira jam 3 petang itu, ketiga-tiga mereka dilaporkan dalam perjalanan ke rumah di Kuala Krai dari Hospital Raja Perempuan Zainab II selepas selesai urusan temu janji perubatan bapanya. Beliau berkata hasil siasatan awal mendapati kejadian itu membabitkan sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi yang dipandu oleh salah seorang anak mangsa bersama abangnya dipercayai hilang kawalan sebaik tiba di lokasi sebelum terbabas sendiri dan melanggar tiang elektrik di bahu kiri jalan. Katanya akibat kemalangan itu pemandu dan abangnya mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Machang untuk rawatan lanjut, manakala penumpang hadapan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jelasnya kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya orang ramai yang menyaksikan kejadian atau mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian itu diminta tampil membantu siasatan dan boleh berhubung terus dengan Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Fatin Nurhanis Ibrahim atau Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Machang.